Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan fokus dekat Monster Galaxy Card. Enjoy. Kan best dapat kad free macam ni. Cuma itulah, dah boleh dapat lagi kad macam ni. Duit bukannya ada. Bunyi apa tu? Aduh, apa benda jatuh tadi? Uish, 3 pack Heroes Unite lagi. Jatuh dari langit ke? Ini hanyalah sketsa semata-mata. Kad tidak jatuh dari langit. Pack Heroes Unite ni boleh dibeli di kedai-kedai berhampiran atau secara online. Harap maklum. Finally, dapat juga pack baru weh. Okey, ini dia pack Heroes Unite pertama kita. Dapat juga akhirnya. Adakah kita akan dapat kad manis-manis? Make sure hati-hati semasa menggunakan gunting. Takut terpotong kad tu. Untuk kad pertama kita dapat kad Grade B, Beat Bobby. HP dan attack kad ini adalah 100. Efek kad ini adalah lihat tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan kad tersebut di zon kalah pihak lawan. Kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Captain Vargoba. HP 120, attack 60. Efek kad ini adalah attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zon menang dan zon kalah pihak lawan. Next, kita dapat kad sokongan Retaka Voltra versus Hangkasa. Efek kad ini adalah ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda. Kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Mask Mara. HP 140, attack 100. Efek kad ini adalah tetapkan HP kad lawan kepada 100. Next, kita dapat kad Grade B, Kuali. HP 80, attack 60. Efek kad ini adalah efek kad lawan tidak berkesan. And finally, kita dapat special card Grade A, Boboiboy Kuasa 3 dan Ochobot. HP 120, attack 100. Efek kad ini adalah tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck. Letakkan kad tersebut di zon aktif dan aktifkan efek kad baru. Okey, untuk kad kedua, kita ada 2 pack Heroes Unite yang sama. Cuma salah satu pack ini ada beberapa kad yang berbeza dan satu special card Grade AR. Sekarang kita fokus dekat pack cover Mekamato dulu. Mari kita lihat kad apa yang bakal kita dapat. Okey, untuk kad pertama kita dapat kad Grade A, Sumorai. HP 160, attack 120. Efek kad ini adalah attack tambah 60 jika kad kalah dalam Awesome yang pertama. Kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Yaya dan Ying. HP 140, attack 80. Jika pihak lawan memenangi Awesome pertama, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Efek kad tidak berkesan sekiranya kad ini tewas dalam Awesome pertama. Next, kita dapat kad sokongan Bad Dudes. Efek kad ini adalah sekiranya pihak lawan meletakkan kad sokongan, tiru efek kad tersebut. Sekiranya tiada kad sokongan yang diletakkan oleh pihak lawan, tiru efek kad di zon aktif pihak lawan. Kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Mas Mawais. HP 180, attack 140. Efek kad ini adalah serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Next, kita dapat kad sokongan Team Boba Dibako Forever. Efek kad ini adalah buat baik dibalas koko. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad pihak lawan tolak 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Dan akhirnya kita dapat special card Grade R, Mekamato. HP 140, attack 100. Efek kad ini adalah attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan.
memang gempak. Okey, kali ni kita akan buka pack cover Bobo Boy Genta. Mari kita lihat kad apa yang bakal kita dapat. Kad pertama, kita dapat kad yang sama iaitu Yaya dan Ying. Kemudian, kita juga dapat kad sokongan Bad Dudes. Next, kita dapat Mask Mawais. Seterusnya, kita dapat kad Grade C Amato. HP 60, Attack 40. Efek kad ini adalah tukar kad di zon aktif dengan kad jenis Mekamato dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Next, kita dapat kad sokongan Team Boba di Bako Forever. And untuk kad special, kita dapat kad Grade A Sumorai. HP 160, Attack 120. Efek kad ini adalah attack tambah 60 jika kalah dalam awesome pertama. Okey, ini adalah pack Heroes Unite terakhir kita. Make sure hati-hati semasa menggunakan gunting. Mari kita lihat kad apa yang akan kita dapat. Okey, untuk kad pertama, kita dapat kad Grade B Rubika. HP 140, Attack 100. Efek kad ini adalah sistem kawalan keselamatan diaktifkan. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Next, kita dapat kad Grade C Gijimo, Cetak Bot dan Rompak Bot. HP 60, Attack 40. Efek kad ini adalah tiru attack dan HP atau efek dari kad pihak lawan yang berada di zon kalah. Kad seterusnya, kita dapat kad Grade C Bobo Boy. HP 60, Attack 80. Efek kad ini adalah pilih satu kad jenis Bobo Boy dari zon menang atau zon kalah, kemudian tiru HP kad tersebut. Next, kita dapat kad sokongan Miss Kebenaran. Efek kad ini adalah HP dan attack tambah 60. Kad seterusnya, kita dapat kad Grade B Mecha Pro. HP 140, Attack 100. Efek kad ini adalah ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. And finally, kita dapat kad special Grade A Muka Lakus. HP 180, Attack 140. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Adudu. Efek kad ini adalah jika kalah dalam awesome pertama, tetapkan HP kad lawan kepada 40. Okey, itu saja kad yang kita dapat untuk hari ini. Kepada sesiapa yang hendak Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite ini, anda boleh dapatkan secara online ataupun di kedai-kedai seperti 7-Eleven yang berhampiran. Ingat ya, jangan jalan, tidak tengok jalan.